Sekolah. Nak rehat lah. Lah. Alamak, tertinggal beg duit lah. Apalah kau ni. Beg duit pun boleh tertinggal. Beg duit aku pun tertinggal lah. Apalah. Apalah korang ni. Beg duit pun boleh tertinggal. Pakai duit saya lah. Alamak, beg duit saya pun tertinggal lah. Kawan, jom kita cipta satu alat. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Kebahasaan Tanjung Raja ingin membentangkan projek KMR kami yang bertajuk ProxGuard. Projek ini ialah sistem penggerak keselamatan yang menggunakan 2 mikrobit untuk pastikan beg tidak tertinggal. Saya akan mula dengan beberapa soalan kepada rakan saya. Bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan ProxGuard? Masalah ini berpunca daripada rakan kami yang sering tertinggal barang. Boleh terangkan dengan lebih lanjut langkah-langkah untuk hasilkan ProxGuard? Pertama sekali, saya buat lakaran reka bentuk projek kami. Saya lukis kedudukan mikrobit, wayar dan tempat bateri. Kami juga bincang untuk hasilkan perumah mikrobit supaya mudah dibawa di dalam beg dan poket. Rakan saya, Zalika masukkan koding ke dalam mikrobit. Wah, koding? Boleh Zalika terangkan? Boleh. Saya gunakan MacCode Editor untuk programkan 2 mikrobit. Mikrobit A boleh disimpan dalam poket dan mikrobit B disimpan dalam beg. Jika 2 mikrobit ini jauh antara satu sama lain, mikrobit A akan berbunyi dan memaparkan muka sedih. Saya guna block reading centering dan radio on receive supaya mikrobit boleh hantar dan terima syarat melalui radio. Kami juga tetapkan radio group nombor 1 supaya hanya 2 mikrobit kami yang boleh berhubung. Menarik. Bagaimana ia berfungsi? Boleh tunjukkan? Boleh, mikrobit A kita letak di dalam poket. Manakala mikrobit B kita letakkan ke dalam beg. Apabila kita berjauhan dengan beg, ia akan... Wah, kagumnya saya. Sejauh mana ia boleh mengesan? Lebih kurang jaraknya 10 meter. Okey. Bagaimana pula projek ini didokumentasikan? Saya dan Alia bersama-sama kumpulkan semua bahan yang berkaitan dan dokumenkan ke dalam buku skrap. Kami type laporan ke dalam Canva, cetak, gunting dan tampal hingga jadi buku skrap yang sangat cantik. Wah, hebat. Alia, can you explain more about the scrapbook and the function of this project? Sure, in our scrapbook, we included all our steps from brainstorming to final product. We also explain how ProxGuard works. When the 2 microbits are too far apart, they send alert. So, we never leave their bags behind. Thank you Alia, very clear explanation. Sekarang, saya nak tanya Akif pula. Macam mana kamu pasangkan mikrobit dalam perumah? Saya bantu dalam membina perumah mikrobit. Guna bahan iaitu perfect untuk jadikan seperti plastik bekas kecil. Kami pastikan wayar dan bateri disusun kemas. Saya juga semak semua sambungan sebelum ujian akhir dibuat. Bagus kerja semua. Inilah inovasi kecil yang memberi impak besar kepada keselamatan barang peribadi murid. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga ProxGuard menjadi rakan setia kita setiap hari. Sekian, terima kasih.